Australia. Take apa? Oh ni. Kata tilam. Terbakar? Oh ya. Beres dulu. Oh dah. Beras. Makanan ya, dia simpan dalam bilik. Buat. Okay. Tak nampak masa. Sini pun. Bawa hos ke? Bawa hos. Australia. Mana? Atas. Take apa? Atas sekali. Atas sekali. Keempat. Kira dulu. Hello. Ha. Tarik hos. 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 Mana? Ya tadi. Hah? Atas lagi. Bukan itu. BM. Kami yang ini. Dua nak jalan. Hah? Hostel. Hah? Hostel. Hostel. Okey. Atas dah. Kena buka tingkap semua. Ventilation. Kami dia pakai ini. Ha? Ada sendal lah. Ada benda nak sendal lah. Ya. Tak apa. Masuk. Masuk. Tapi. Yo dapur yo. Buka tikar ni. Buka tikar tu. Ni buka tikar ni, duduk kanan ni. Boleh buka tu. Pergi masuk tu. Ya. Baik. Mai sini tolong.
Dah. Lagi, Pak. Suruh lagi. Suruh diorang ni. Dia duduk bawah ni. Daripada jauh. Kaca pecah daripada tingkap. Ada lagi? Tak ada. Ha? Asap je. Dekat depan. Kita kain bakul. Ni dapur dia kat sini. Bilik ni tak. Oh ni. Katil tilam. Terbakar? Tilam. Tilam dia terbakar je. Ambil gambar. Gambar kamera tak ada. Tilam dia terbakar. Kat sini api dia. Api dia kat sini. Ni sini. Api dia ni, tilam ni. Oh ya, okey. Ini punca dia. Air tu tandas. Ambil air tandas. Tilam dia terbakar. Ni bilik ni. Ya, Amin. Bilik ni. Bilam tu bakar bilam. Amin. Masuk balik ke bawah. Masuk balik tu. Ada pin. Ada baby ya? Tu cebok tu. Saya block punya view ah. Apa dia? Dia hanya salah sebab saya block view. Lagipun ambil gambar. Dah Ada ke bawah tak ada? Kita pergi segi ya. pecahkan tingkap ni. Dah, pecah. Pecah. Pecahkan lagi semua. Ha. Apa? Okey, boleh. Beres dulu. Oh, jangan itu lah. Standby dulu lah. Gao. Tangan ni deh. Gini. Apa dia? Gao gini. Gao. Gaul. Gao tu. Ada buka tak yuk tu. Pakai kayu tu. Okey gitu. Tadi keluar. Sini. Gao ni. Jangan kena gao yo, tak jadi gitu. Okey. Kena gao. Ada kita tak. Mari nak kira. Jom dah. Kalau mau kena gao tak ada. Tilam terbakar. Tilam ni, cik. Extension sedang kena air tu. Okey, cik. Kita boleh bawa keluar tinggal tu.
Oh dia ni tilam single, dia lapik dia bentang 3 je. Asrama apa ni? Tak, okey dah Cik. Okey. Tilam single ni dia bentang. Ni aja. Tilam ini yang terpakai ni. Aneh. Apa dia? Buka BA. Tak apa namanya mana? Air. Beras. Bilik perempuan ke lelaki? Ha? Bukanlah bilik ni. Ha? Oh, ya ni. Ini siapa ni? Sini. Tilam. Cepat masak dorang. Ni. Dia masak dorang apa? Ha? Tak masak dorang. Dapur dia dekat ruang tamu. Dapur dia dekat ruang tamu. Tak bilik semua apa Ha? masak. Ada dapur ke? Beras. Berapa ni? 8 kali 10 lebih. Lebih kurang. Saya kena tengok dia buat dapur. Oh tak apa nanti tangkap. Bukan dapur ni, dia simpan stok dia. Stok makanan dia. Tak makanan ya, dia simpan dalam bilik. Nanti kawan-kawan rembat. Ha? Apa dia? Pintu dia mana ni? Tak ada. Kalau macam tu lah. Ada 3 bilik. Betul lah 3 bilik. 1, 2, 3. Hostel ni awak. Hostel. Bekerja. Berapa orang duduk? Dia punya stok makanan tu bumi tu. Nanti letak luar nanti kawan rembat nanti. Tak aku masak dalam bilik. Saya lepas ni duduk orang ramai. Hostel ni nyaman. Dapur situ. Tu cili dia, dia nak jual tu. Coba. Nak buat sama geprek. Ni cili dia. Tengok. Free. Banyak stok gila. Tutup. Tutup. Aku lalu yang pergi dapur terus. Satu sudah buat aku buka. Tutup tapi dah bahang dia dah. Saya buka Jatuh tu lampu. tadi. Buka tu baru okey. Bilik ni tu kalau dia aku masuk, aku buka tingkap tu. Tak perasan ada pintu babi. Aku tengok kat luar tadi, cermin tu dah atas tu dah pecah dah. Atas tu dah pecah dah. Tak pecah kan? Tadilah dia keluar asap tu. Kau tengok ini kuat api kat sini ni tengok. Saya tolak sikit je. Dia buat Pecah. Pecah tu. Bukan saya. Okay, liputan untuk hari ni. Mungkin bawah. Oh boleh. Ha? Masuk.
Masuk Masuk. Aku bagi rendahkan sikit, low sikit. liputan untuk hari ni. Kan, klorin baru dia hilang kan? Kau tipu Perfect kan? Apa dia? Rendam klorin. Semalam tu yang kolam kita. Kenapa? Kan kalau kabut tu, Saya tak ada soalan. kalau tak klorin itu dia acak bersih betul? Mana ada klorin? Tak ada. Tak ada. Ada pergi event tu? Tak ada, tak pergi. Liputan untuk hari ni. Tengah bagi liputan. Apa liputan untuk hari ni? Oh, guys. Okey. So, selamat perjalanan lancar. Situasi tadi gelap lah. Lepas tu dia terbakar di bilik dengan tilam. Syukur tidak merebak sampai keluar lah semua. Asap gelap je lah. Bahang dia. Awak Bahang. tadi masuk, buka pintu, buka pergi dapur, fokus dapur lah. Pasang dalam bilik ni kan. Galap di dapur tak ada apa. Cek jumpa. Buka tingkap tu jumpa sini. Tak ada asap baru kita ambil. So okey lah. Boleh kawal. Okey, mantap. Guna cedokan air Cedokan yang air. sederhana. Saya mencari Tanpa sumber menggunakan air. hos. Bukan guna eco-way. Ya, sebab kita mengurangkan damage. Damage. Cikgu. Time umur ni hancur pun. Tengok, rambut saya okey ke? Okey, smart. Handsome bergaya. Itu boleh masuk. Walau macam rambut okey, boleh masuk. Tapi kalau rambut dia okey, dia masuk. Macam ni, Iki. Iki ni. Iki Wise. Oh, Wahid. Yang silat tu. Kita buka air tu. Bukan air, tutup. Nanti melempar. Kat sini ni. Nak pakai lagi ke? Tak ada, tak pakai dah. Ni export ni. Ni es. Tutup dah itu. Cikgu boleh cek grafik kau okey. Saya dah pasang. Dah tutup semua. Oh, dah tutup ni. Tutup semua. Boleh lah ni bawa keluar kipas ni. Bawa keluar. Siapa? Nah. Oh, extension berapa? Dua orang punya. Rumah depan. Bagus lah. Ya. Ya. Dia apa ni? Yalah, dia macam dapur tu buka sikit. Dia dapur. Tadi kita tengok tadi tinggal bara dah. Dia tak ada api dah. Bara-bara macam tu. Macam ni kan? Atas tu tadi masa kita belum masuk tadi dah pecah dah atas tu. Atas tu dah pecah dah. Memang ni pun kalau belum buka ni pun memang dia crack dah. Dah crack dah. Tu asap tebal kalau tak buka ventilation kena. Dia. Nampak sangat dia warna dia terlampau lah kan. Tilam. 3 tilam. Rumah perempuan ke lelaki? Rumah perempuan. Saya ada kain batik. Perempuan. Perempuan. Oh, rumah perempuan. Puan. Oh ya. Apa pasal extension apa semua kali ya? Helmet tadi kan? Helmet. Dah ambil helmet. Helmet. Ada. Dah. Oh, cak. Saya bawa kan pen. Bunyi kerja kan. Bagi kita bagi sarapan. Ni apa? Terima kasih ya. Sudah. Pulau. Hah? Pulau. Pulau. Sekejap badan. Ada? Pulau dia. Oh, letak sekejap.
rambut okey tak? Okey. Handsome bergaya. Walaupun lakukan tugas tapi penampilan tu masih Penampilan. Betul. Betul. Dia kata, cumi tu pecah, hasap tu kan? Mana kita pecah? Tengok orang bawah. Kenapa? Dia kata jangan main tuduh-tuduh kata. Kenapa? Dia marah cumi jatuh. Masalahnya, asap tebal kan? Memang. Dia dah. Bila dah lama, dia pecah lah. Jatuh bila dia elok. Macam dia ni sini nak bawa. Tak dia marah ke apa? Dia kau boleh kata kita buat kerja apa, kata bawah ni betul ni. Mana? Mana? Dah bawah saya kata you naik tengok baru kau boleh. Mana dia? Bawah sekali. Lagi. Laki-laki. Ramai. Satu rumah. Mungkin telefon ni. Telefon ni. Tak. Tak ada wire sini. Dia punya plug semua sini. Plug dia semua kat sini. Kipas, periuk nasi dia. Tapi api dia kat sini. Ni. Api dia kat sini. Suis dia tutup dah. Tapi apa benda? Ubat nyamuk ke apa ke tak tahu. Di sana. Sana. Ada gambar panas tak bunyi dia. Boleh jadi ada benda yang panas kan? Haba kan? Haba. Dah tidak panas. Lepas tu dengan tilam ni, tilam getah. Betul botol ni pun tak lama kan. Boleh botol tak panas. Kalau kaca lah. Kalau batu apa kan. Betul lah. Ada benda ni dia letak ni. Tengok sini teruk sini. Sini teruk. Gambar tak ada kan? Apa dia? Saya tak ada gambar. Apa? Saya nak Pelak dia tutup. tutup kan. Dia tutup. Kipas ni pun cair. Dia punya bahang. Dia kena bahang. Ada benda dia kat punca dia kat sini lah. Punca dia sini. Kalau putih ni api dia kuat kat sini. Api.
Ya, kesan putih ni. Macam ni. Boleh seal dah? Boleh seal dah? Pasang. Pasang. Dia orang boleh langkau. Aku tak bawa kamera. Dia naik kot. Boleh Boleh nanti letak dalam sawah. Boleh ni Ini nak kepik kan? Ada stapler tak ada? Dalam beg tu tak ada stapler. Kalau kita setuju kan lah. Dia buat sendal dalam untuk barang-barang dia. Ada rawai ke? Rawai? Cucuk je lah. Buat tapi dia bukan jatuh dia duit je. Bukan orang blok SIM je pipi dah sedap kau lalu. Cuma je berhenti lah. Tapi dia tak ngaku je dah ni. tak ngaku. Gambar tak ambil lagi Gambar tak ambil lagi. Gambar. Gambar? Gambar tak ambil lagi. Dah ambil gambar. Dah ambil dah? Dah ambil. Tak ada. Dekat dinding yang bucu tu. Ada beras kan? Kat situ. Handset tak bawa? Aku tak bawa handset. Blok 5 kan? Blok 5 tingkat 4. Lah ke? Dah bilik? Dia simpan barang makanan dia dalam bilik. Tapi dapur kat sana. Oh, dia asin-asin ni. Dia campur lah koktel ni. Dia takut ni. Apa habis beras dia. Myanmar katanya. Sini je kuat. Apa benda dia tu? Ni ada telefon. Ni telefon. Tapi memang kuat kat sini. Nak saya ambil gambar? Tu. Telefon. Saya tak bawa telefon. Sebab telefon saja ni. Zaman. Dari sini okey ke? Kalau daripada punca elektrik tu mungkin tak mungkin lah. Tak mungkin. Ni dia tutup. Switch dia tutup. Ni sumber elektrik sini je kan? Sini je. Saya tengok extension pun kat sini pun. Tak ada, kat sana tak ada extension. Tak ambil je? Boleh ke pakai
Tutup dah? Dah tutup dah. Kenapa lah? Kita nak kena masti dulu masalah dekat mana. Kalau awak kali, kita bukan nak mandi dia. Biar dia lambat. Biar kita laksana tu kan. Ada yang nak dulu macam mana. Kalau kita macam tarik air tadi kan. Kalau kita tarik air. Padam mungkin padam bukan tak boleh padam. Kita boleh guna air. Genera kita apa akan berlaku kedai ni. Lepas pada kita dah. Tapi air tu mandi. Besar. Kerugian tu. Ya. Jadi kita kena buat kerja dengan smart. Tak ada kita nak apa ni elakkan pekerjaan. Jangan bukti kan? Jangan bukti kan? Kereta tu nak keluar kena blok. Ni sini. Suara. Jadi je yang kau beli tadi. Ya. Dia tunggu dalam tu. Mana? Kereta tu macam nak keluar. Dia tunggu je dalam kereta. Kita kalau tak nak pecah, kita tak ada tu bagi. Pintu pun tak pecah. Kami naik pun tak bawa alat. Pintu tu boleh buka. Abang ni dah buka dah. Lepas ni peti ada tu. Kita masuk je. Masuk je. Sebab dia dah Masuk penuh asap ya tadi. Untuk boleh ayat sama. Enggak, tidak. Dia boleh mati aja. Itu siap tolak lagi tu. Okey dia. Waktu tu waktu kita lupa. Rekod. Tak ada kejap dah rekod kata. Tapi dia punya terus. Balik mana sampai tadi? Balik mana Pucuk? Tadi? Ada. Ha? Ada batal. Dia sampai. Dia sampai dah tadi? Pasal yang ada tak lagi. Dia tak masuk lah, patah balik lah. Tadi dengar bunyi siren tadi. Kita dekat atas ni bunyi siren. Ni area TV tau. Dia bagi je lah. Asal dia bagi kau 5 tak? 5. Ni 4, ada 4. Nama bukan kita lah. Bunyi burung aja. Mana? Bunyi burung bilik rumah ni. Ha. Kenapa? Burung apa? Murai? Oh, murai batu. Ya, sini ya. Ya, ha? Bukan ni. Ini Myanmar tu. Tak kira benda. Ni. Bunyi burung. Sama kita. Murai batu. Sedap lah bunyi. Salah kan? Bela burung. Murai. Tak tahu lah ni. Sebab itu lagi ada bagi okey lah. Lepas tu belas ni baru. Ya. Mula tu dia dah pakai boleh mana. Boleh, lepas tu tak boleh. Belas ni baru. Burung murai. Bunyi. Kalau tu. Mana benda? Apa awal tu?
Dia kali dia mati. Ada air. Dia minum. Nak kena bentang hos merah. Dia tengah juga agak mahal lah. Kalau makan bibi dia masuk dia tu. Tak ada. Memang kerek. Pong boleh bawa pun. Kita tengok kat luar tadi dah. Ini dah pecah dah. Dah pecah dah. Lepas tu buka tingkap tu, dia terus jatuh lah. Bukannya kita pecah, kita tolak tingkap, buka tingkap je. Dia kalau air. Tapi untuk sini kan makan. Makan laku aja. Tak ada yang ni tak ada dah. Betul orang. Betul eh? Mana dia? Sini bawah. Ya, tak ada dah. Ya, dia dah siap balik. Ni kunci pada ni. Dah suruh ambil kunci. Ya, tak ada juga bawah. Kau dia. Kita letak je lah ya. Bang. Tak ada. Tak ada. Kita seal. Tak ada. Ingat kosong tu. Masuk orang baik emat tu. Ada silang. Yang bilik terbakar tu jangan. Lebih baik kita buat silang seal kan. Ni kan. Kurang ni kan. Tak ada ikat. Dia Ikat kan. Tambah nama ni. tak boleh tak ada usul dia. Dia tak faham kan. Lupa masuk. Tutup lah dia tu. Dah tutup dah. Tadi dah. Kita beritahu kan. Tak, kalau kita seal penuh kali tu dia tetap lagi terus masuk kan. Lagi politik tak susah. Tapi nanti dia datang ikut sekali lah. Dia naik barang saya ikut sekali. Yang kita jangan seal lah. Kita tahu dah. Ada sekali lah. Dia kena pasti betul. Bilik tu pun dah tak ada apa dah. Nak selamat lah barang. Tak ada. Barang semua habis dah. Dah sisa. Manusia Apa tiga tilam, duit, beras, bawang. Tak ada. Aku dah selongkar dah. Duit tak ada kan. Tak ada rasanya. Kat celah-celah baju tu tak tahulah. Kita tak Dia kan orang tak bawa kan. Dia dia orang tak bawa ke kan. Orang tinggi ada tahu kan. Tak tahulah kan dia orang punya. Ya. kalau dia dah terbakar macam tu. Tak tahu kalau bawah tilam dia ke ada. Bawah bantal dia. Tapi kalau macam duit tu nak kau ambil contoh ada duit ni pandai tak limit juga tak boleh. Ambil lah kalau dulu tu. Dia masuklah. benda bahagia tu ambil lah. Kalau benda bahagia Lain lah musik, benda-benda. yang musik benda yang Ya. muncul. Macam telefon yang terbakar tu kan. Saya risau dia nak ambil benda tu tapi tak ingat ke mana yang dia buat yang dia buat. Dia selongkar. Habis. Tapi sebelah dinding tu barang-barang dapur semua tu habis lah. Megah-megah bawang tu. Tahu lah macam mana kan. Dia punya ni lah kot. Sejak lah macam mana tu. Ada kalau ada bawa tilam tu kita mana tahu kan. Sebab kami tak ada. Okey. Nanti buat report dah. Sini malam. Stop dan dah kan. Dia buat ni. Ha? Kita bukan dia. Nak ambil borang nanti. Borang. Dia bagi borang nanti untuk Kat bawah, kat bawah. Borang. Untuk anda ni. Bawa saja. Tuan ada dalam kereta. Je. Ambil borang. Hijau besar kadar. Tengok situasi hijau tadi besar. Jom kita KS Spa. Aku tak ada kat situasi tu. Awak selego tengok situasi ni. Koyak bongo. Macam apa? Macam apa cik? Baju siapa? Faham guna-guna tu. Tak gerak. Masalah serius. Kita gerak tak? Siapa? Dekat balai ada je kan pergi tangga tapi kita gerak lah. Tu dia kata tak ada mangsa tak ada. Tak boleh tuduh.
Mangsa tak ada. Mengadu, yang mengadu jadi Jangan ada mangsa. Dah bumi ah. kan. Ni tu Ian. Kan? MS. Oh. Kenapa nama Syafiq tu? Memang hok pergi situ mana ada mangsa. Cuba pergi dalam keadaan gembira. Itu sebab dia tak boleh nak dakwa. Boleh, syariah je boleh. Tapi syariah orang lagi dah. Cuba dia tanya ke siapa sini datang kerana paksa tak ada. Cuba datang sebab ni. CV tak pas. Dia tanya Dia tadi masuk macam mana lepas tu? masuk Ada orang. ada orang touch card. Tadi masuk kat orang ni. Ha? Tak, masuk depan dia cari. Tadi ada orang dah tunggu dah. Ada orang Boleh masuk. Hari tu boleh masuk kan? Boleh? Hari tu masuk tak? Kucing itu. orang ni touch card. Orang touch card lah. Tapi orang tak ada itu. Ya. Asal guide itu dia dalam ada guide itu kan. Tak ada. Apa dia bawa itu? Orang cakap saya kena makan. Kena makan. Cikgu malah ganja. Mana kita? Cik Ya ganja makan. Si Arab ah. Putih tu kan belanja lah. Kenapa? Cik Ya Cik Ya ganja makan. Paling mahal. Bedanya tenang nak parking.